1 juta ni yang jenis orang yang mudah hati dia begitu lembut. Tengok orang susah je memang nak tolong. Katalah seorang bagi RM1, 1 juta, dia dah dapat berapa? RM1 juta. Sebab market kita besar. Tuan-tuan, saya terima satu maklumat. Ada seorang hamba Allah, perasan tak dulu dekat TV ada keluar cerita kalau hidup dia susah, sedih, dia ada keluar satu drama, bukan drama, sorry. Satu kisah benar, TV dulu ada keluarkan kan, yang orang susah-susah kat Malaysia ni. Saya tak nak sebut lah, nanti kan awak tak nak tengok pula TV tu. Adalah TV tu, dia buat kisah, dia cari satu Malaysia, orang yang betul-betul susah, dia keluarkan lah cerita kesedihan-kesedihan dia. Kat bawah tu biasa ada tulis nombor akaun kan, nak derma rakyat Malaysia berderma. Selepas siaran TV itu dah habis sekalipun, hamba Allah yang keluar kat TV ni, sebab orang dah tahu dah dia punya Facebook dia, orang dah ramai follow. Setiap bulan dia akan cerita kesedihan, tak ada susu, tak ada pampers. Kebetulan suami dia OKU. Suami dia memang OKU betul, memang hidup susah lah. Setiap bulan dia menceritakan kesedihan suami dia. Tuan-tuan, dalam akaun dia tahu ada berapa duit? 500,000. 500,000 tuan-tuan. Saya nak bagi tahu rakyat Malaysia memang unik. Orang yang minta sedekah dan sumbangan boleh pergi ke luar negara, bermacam-macam negara. Tuan-tuan ni yang B40 potong kek tu lagi kecil bagi sumbangan, Port Dickson pun tak pernah sampai. Ni orang Malaysia punya unik. Yang minta sumbangan tu dah pakai kereta mewah, betul-betul dah. Tuan-tuan masih lagi pakai C70. Motor Honda Cup C70. Orang kita ni memang ada kelemahan tu. Nasihat saya, tuan-tuan kalau ada yang minta derma dan sumbangan tuan-tuan tak kenal, jangan bagi. Minta maaf lah, saya bukan kejam. Saya ni lagi suka bersedekah sebenarnya. Tapi saya tak suka orang menipu. Jangan tuan. Kalau dia kata sedekah untuk mahan, untuk tafiz, tiba-tiba masuk akaun bukan nama mahan, bukan nama tafiz, jangan bagi. Saya bagi contoh, saya sendiri kat dalam saya punya media sosial selain dari TikTok, saya ada letak infak dan ikhlas. Saya buat. Yang tu memang saya dah confirm daripada masjid. Sebab saya nanti Tuan Haji bagi saya akan boleh saya share. Itu yang betul. Saya sendiri datang, saya sendiri tengok. Saya selalu nasihat begini, you all nak sedekah, nak bagi sumbangan, pergi tengok. Tuan, dia jauh. Perasan tak? Tuan-tuan perasan tak? Setiap kali kita nak bagi sumbangan tu, yang dia minta tolong derma tu, mesti dia jauh daripada kita. Perasan tak? Pelik kan? Okey, boleh bagi sumbangan. Pergi tengok dulu. Pergi tengok. Tuan-tuan dah confirm ataupun kalau jauh tuan-tuan minta kawan-kawan ni, kemudian tengok-tengokkan dah tempat ni betul tak? Macam saya kan nak sedekah kat masjid, saya akan tengok betul-betul QR masjid. Sekarang masjid semua pakai QR kan? Saya suka ambil itu gambar. Okey, nak tahu dia betul ke tak? Nama tu. Lagi satu, saya nasihat tuan. Sorry lah, saya bukan nak menyekat tuan-tuan nak membantu orang yang susah. Sebenarnya banyak di Malaysia ni banyak orang ambil kesempatan. Bukan kata yang susah, tu yang sihat walafiat tu buka lah macam-macam derma, sumbangan, tabung, banyak berlambak saya dapat maklumat. Jangan tuan-tuan. Tu sebab tengok Family Rahmat nombor 2 ikut SOP. Nak menyumbang, kita ada lembaga zakat. Kita ada majlis agama. Kita ada masjid. Masjid, saya tak tahulah, kadang-kadang surau ke masjid dia ada sediakan tempat untuk kan nak bagi dekat orang kan, bantuan dia bagi tuan. Infak derma untuk makanan-makanan. Food bag, yes, food bag. Sorry. Food bag. Ada, benda tu ada. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu again, dalam media sosial jangan percaya yang minta sumbangan-sumbangan. Melainkan tuan memang kenal dia. Tuan memang kenal. Dia memang jiran tuan. Tuan pun memang tengok dia memang susah sehari. Itu tak ada masalah. Kita kalau lost, kita berbalik pada ajaran agama. Agama ajar kita nak derma kat mana ni. Ikut balik apa agama ajar. Utamakan family. Lepas family, tengok sekeliling kita. Kita banyak ni sebenarnya. Sungai Buloh banyak orang susah ni. Saya tahu Sungai Buloh. Boleh tuan Tuan cek dululah tuan. Sebab saya tak nak nanti tuan ingat nak buat pahala. Pahala pun tak dapat. Sebab tuan-tuan ingat sedekah ikhlas.
Kalau ada terdetik rasa macam kok dia buat benda lain, sia-sia tuan dia sedekah. Nak bagi-bagi je terus. Tak payah fikir-fikir dah. Saya okey, jujur saya. Saya kalau orang minta sedekah yang sihat walafiat tu, saya akan tengok kau sihat tubuh badan kau pergi kerja. Kan sihat tubuh badan tapi tak nak kerja minta sedekah. Kita marah dia, tapi marah-marah kita bagi juga. Tu saya pun sama. Sama, kita manusia memang macam tu. Orang Islam Melayu ni memang macam tu. Dia mudah tersentuh. Okey, tuan ada soalan Haji? Soalan terakhir. Last. Soalan terakhir. Terima kasih lah bagi saya peluang lama. Tuan, saya daripada pagi tau, sejam lebih dengan sini. Siapa saya kalau sekejap. Banyak yang saya tanya sikit. Ada? Soalan terakhir. Cuba Haji pergi kat side sebelah. Takut side sebelah tu ada tu. Tengok sebelah sana banyak muka mangsa-mangsa kena scam banyak di sana. Ada muslimat. Muslimat ada. Okey. Ada muslimat. Tak ada. Okey. Kalau tak ada saya bagi penutup Okey, tuan-tuan dan puan, masa mencemburi kita, tetapi jangan risau, kemudahan zaman sekarang, media sosial ada. Tolong follow media sosial saya untuk dapatkan pelbagai info. Tu saya dah share dah. Yang ni betul punya QR code, saya punya. Masuk je kat situ. Saya dah share macam-macam dalam tu. Tuan-tuan nak tanya apa pun semua dah ada dalam tu. Tuan-tuan, tak guna kalau dah kena scam cari saya. Sebab saya akan jawab satu je. Susah saya nak bantu awak. Sebab awak dah kena scam. Duit dah tak ada. Sebelum kena, mencegah dulu. Mencegah lebih baik daripada membantu. Last, saya tak banyak sentuh pasal benda ni sebab sebenarnya saya tahu benda ni banyak kat sini. Dana yang guna nama orang itu scam. Mungkin saya cakap sekali lagi tuan-tuan. Dana yang guna nama orang, tak kisahlah Romi ke, Paiman ke, M apa benda tu semua. Dana yang menggunakan nama raja. Dana yang kononnya daripada kerajaan British. Duit harta pusaka, dana perigi, dana luar negara, dana dia bagi kod je, dia tak bagi nama, dia bagi kod je 846 apa pun contohlah yang ikut nombor. Tu semua scam tuan-tuan. Tuan-tuan, nak cari duit kita kena kerja. Duit takkan datang semudah tu tuan-tuan. Kalau duit boleh datang semudah tu, tak ada orang miskin kat negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir kata daripada saya, yang baik kita ikut kerana yang baik tu bukan dari saya tuan-tuan. Semua datang daripada Allah. Saya tak ada apa-apa pun. Saya hanya menjalankan amanah saja. Saya bersara, sekarang saya kerja dengan Allah. Yang tak baik jangan ikut. Sebab yang tak baik tu memang datang daripada saya. Manusia, hamba Allah yang banyak kelemahan, kesilapan. Saya mohon ampun dan maaf sekali lagi jika ada terkasar bahasa, tersasul, buat tuan-tuan tersentuh hati. Apa pun saya minta ampun dan maaf. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan selamat. Saya tak sanggup nak dengar tuan-tuan kena scam. Tak sanggup tuan-tuan. Duit tu banyak lagi kita boleh guna untuk benda lain. So insyaAllah kalau ada jodoh, harap surau Al-Hidayah dikurniakan limpahan kemurahan rezeki. Jemput saya lagi insyaAllah. Saya akan hadir insyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.